Dekat sini bukan hanya boleh buka puasa dan moreh saja tau. Bahkan korang berpeluang memenangi hadiah yang bernilai RM10,000 melalui kempen Syoknya Raya. Tahun ni restoran Cikgu Su betul-betul nak bagi duit raya kat korang semua tau. Dengan hanya berbelanja RM60 dalam satu resit, dah layak untuk dapat satu cabutan betul. Kalau setmu mari sini, wajib try nasi kabu dia ni. Jadi molek. Mutabak kat sini tak payah batu panjang. Nak lepak-lepak layan moreh, boleh order dia punya colek buah. And of course dia punya colek bokor ni, ketam udang dengan sotong dia besar yang amat. Lain tu ada berbola, sosis cheese, ada perut, ada popia, colek malam. Senang cerita ada belaka lah. Cukup dengan tu boleh layan lok cing dengan sosis bakar sambil borak-borak dengan member lama. Layan lok cing pun best kan. Untuk air balang pula ada air coklat, koktel buah dan juga air kelapa. Sosis cheese dia ni memang best, penuh cheese kat dalam. Makan panas-panas memang syok. Kerang rebus pun ada tau kat sini. Cicah dengan sos dia bagi tu. Nak makan berat-berat boleh order yang ni. Dalam set ni ada singgang daging, ikan rebus goreng, ikan gelamur bekok dan juga ulam budu. Cara makan dia gini. Ambil ikan rebus tu, tenyah-tenyah dalam budu tu, capuak masuk dalam mulut. Jangan lupa ambil ulam juga. Memang nikmat. Gelamur bekok sini memang crunchy. Makan dengan nasi dengan budu memang jadi lah. Selain tu ada juga ikan siakap bakar, perah limau sikit, cobek isi dia, cicah dengan sambal kicap. Makan dengan nasi panas-panas memang berselera. Nasi kelabu sini memang kena try lah. Ayam bakar percik dia besar tau. Percik dia warna putih, baru ori Kelantan. Ada solok jangan lupa. Lemak bakar ni paling best, memang jadi. Untuk murtabak pula dia bagi dua jenis kuah, kuah bawang dengan kuah dal. Ikutlah korang nak cicah yang mana. Banyak lagi sebenarnya menu-menu lain kat sini, macam kopok lekor, colek buah ni pun antara yang famous kat sini tau. Dan last kali jangan lupa try juga menu yang paling viral ni, colek bokor. Makan pula dengan sos special dia tu, memang enjoy sangat. Abang itu pun enjoy makan kat sini tau. Jangan lupa makan kat sini dan join cabutan bertuah dia orang, okay?